Assalamualaikum. Hari ni ada kisah hampir dijadikan tumbal. Cerita ni dikongsikan oleh Wak Udi yang berasal daripada Jawa Timur. Kejadian ni berlaku pada tahun 2010. Okey, sebelum ni Wak Udi dia pernah dah hantar cerita pasal rawa rontek yang ni. Kalau pada hampa yang belum tengok lagi, nanti insya-Allah di hujung video hampa boleh klik lah di sana nanti. Setiap perkongsian ada mistiknya. Pada penghujung tahun 2009, yang mana si Wak Udi dia punya permit kerja di Malaysia ni hampir nak tamat. Maka pada awal tahun 2010, Wak Udi ni pun baliklah ke Jawa Timur. Dia cutilah selama 4 bulan. Nak habiskan masa dia bersama isteri dia dan juga anak-anak. Masa bulan pertama Wak Udi ada di Jawa Timur, tak pergi mana-mana pun. Paling-paling pun adalah kawan-kawan lama mai ke rumah si Wak Udi. Masuk bulan kedua, ada seorang kawan, nama dia Abdul. Abdul ni, dia tanya dekat si Wak Udi. Udi, kamunya pengen tak mau kerja sama saya? Wak Udi ni pun tanya balik dekat si Abdul. Kerja apa? Okey, daripada apa yang si Abdul ni explain dekat si Wak Udi, depa ni ada kerja nak buat pagar batu di sebuah rumah orang kaya lah. Cuma Abdul ni tak cukup orang nak tolong dia. Jarak antara rumah Wak Udi dan juga rumah orang kaya tersebut tu, kalau naik kereta perjalanan sejam. Pada mulanya Wak Udi ni dia fikir macam mana tau, dia balik ke Jawa Timur nak rehat. Lagipun bukan nak kata lah, Wak Udi ni masa dia balik daripada Malaysia pun, duit Malaysia tukar dengan duit rupiah dah berapa dah. Dengan duit yang dia ada tu pun tak payah kerja selama setahun. Tapi disebabkan Wak Udi ni pun fikir balik yang si Abdul ni tak ada budak-budak nak buat kerja tolong dia, maka Wak Udi ni pun ikutlah dengan si Abdul. Bila tiba hari yang mereka nak pergi buat kerja tu, masa buat kerja tu totally lah, termasuk Wak Udi, Abdul dan juga 2 orang pekerja si Abdul ni, ada 4 orang. Lagipun Wak Udi ni dah lama tak buat kerja bancu simen. Wak Udi ni pun minta lah tolong dengan si Abdul. Kalau katalah ada salah, tolong ajak orang kaya yang mereka nak pergi buat pagar batu tersebut tu adalah seorang haji. Haji ni pun orang dia jenis sempoi lah. Hari-hari haji tu sediakan makanan untuk mereka semua. Nak jadikan cerita, lebih kurang hampir lah nak dekat 2 minggu, maka pagar batu tu pun dah siap. Maka si Abdul ni pun dapatlah payment daripada haji tu. Sebelum mereka semua ni nak balik ke rumah masing-masing, haji tu panggil si Wak Udi. Lepas tu Wak Udi ni pun pergilah dekat haji tersebut tu. Dan haji tersebut tu ajak si Wak Udi masuk ke dalam rumah. Macam si Abdul dan juga 2 orang lagi pekerja si Abdul ni, mereka bertiga ni tunggulah di luar rumah haji tersebut tu. Bila si Wak Udi ni masuk ke dalam rumah, rupa-rupanya haji tersebut tu dia ada bagi satu envelope color coklat. Wak Udi ni pun dia ambil lah envelope tersebut tu. Bila Wak Udi tengok dalam envelope tersebut tu, adalah lebih kurang 1 juta rupiah. Lalu Wak Udi ni pun tanya balik dekat si haji tu. Pak Haji, saya mau nanya, ini uangnya untuk apa Pak Haji? Lalu haji tersebut tu dia kata dekat si Wak Udi, saya lihat kerja kamu itu rajin, makanya saya kasih bonus buat kamu. Dalam masa yang sama juga, bila haji berkata sedemikian rupa, Wak Udi ni dia fikir dalam hati. Dia fikir macam mana tau, nak kata aku rajin, aku rasa pekerja si Abdul tu lagi rajin daripada aku. Lepas tu Wak Udi ni pun dia kata balik dekat si haji tersebut tu, gini Pak Haji, bisa enggak saya kasih sama rata dengan mereka? Kata si Pak Haji tu, enggak usah, ini bahagian buat kamu. Jadi Wak Udi ni pun takkanlah nak tolak rezeki. Maka Wak Udi ni pun dia buburlah envelope tersebut tu di dalam poket seluar dia. Dan Wak Udi ni pun ucap terima kasih banyak-banyak lah dekat si Pak Haji tersebut tu. Pak Haji tersebut tu dia cuma senyum je dekat si Wak Udi. Lepas tu Wak Udi ni pun keluarlah daripada rumah si Pak Haji. Dan Wak Udi ni pun pergilah dekat Abdul, termasuklah 2 orang pekerja si Abdul ni. Langsunglah mereka ni baliklah ke kampung mereka. Bila Wak Udi ni dah sampai dekat kampung dia, Wak Udi ni dia pergilah singgah dekat kedai, beli rokok, lepas tu makan dekat warung, bayar pakai duit yang haji bagi tadi tu. Wak Udi ni dia guna lebih kurang dalam RM100,000 lah. Ada lagi baki RM900,000.
Lepas Wak Udi ni keluar saja daripada warung, tiba-tiba badan Wak Udi ni dia rasa macam orang kata tak sedap hati. Rasa macam gelisah pun ada. Lepas tu Wak Udi ni pun langsunglah balik ke rumah. Bila tiba di waktu malam, sebelum Wak Udi ni nak tidur, daripada arah luar pintu bilik dia ni, Wak Udi ada ternampak satu kelibat. Makhluk yang Wak Udi nampak ni, kepala dia ni macam kepala monyet, badan dia manusia. Dan Wak Udi ni kata lagi, badan makhluk tersebut tu sasar dengan siap ada mahkota lagi di atas kepala muka monyet tersebut tu. Mula-mula Wak Udi ni dia fikir dalam hati, adakah aku ni setengah berhayal? Wak Udi ni pun dia cubalah gosok kedua-dua mata dia. Bila Wak Udi ni habis je gosok mata, dia tengok daripada arah luar pintu bilik dia tu, makhluk tersebut tu pun raib. Tapi mula-mula Wak Udi ni anggap benda tu sebagai hayalan dia sajalah. Lalu Wak Udi ni pun tidur. Masa tidur tu, Wak Udi ni dapat mimpi ngeri. Okey, dalam mimpi Wak Udi ni, dia berada di dalam satu gua. Dalam gua tersebut tu, Wak Udi ni cari jalan keluar tak jumpa. Dalam masa duk cari jalan keluar tu, tiba-tiba ada satu kemunculan kepala monyet badan manusia yang pakai mahkota tu. Hak mana yang tadi dia nampak sebelum dia tidur tu lah. Makhluk tu kata dekat si Wak Udi, kamu ikuti saya. Wak Udi ni pun ikutlah belakang makhluk tersebut tu. Dalam masa duk tengah berjalan tu, Wak Udi ni ada ternampak lah, ada setengah orang, muka orang tapi badan berbulu macam monyet. Ada setengah orang, badan dia ni separuh monyet, separuh orang. Dan ada sebahagian monyet ni pula kena seksa. Apa yang Wak Udi nampak tu, Wak Udi sebenarnya dah takut dah masa dalam mimpi tu lah. Walaupun Wak Udi ni nampak lah benda-benda yang mengerikan, tapi Wak Udi ni dia tetap ikut lagi yang muka monyet pakai mahkota tu. Bila ikut punya ikut, lepas tu jumpa lah satu kerusi memang dia buat daripada emas. Dan monyet yang pakai mahkota badan dia gagah macam manusia tu duduklah di kerusi emas tersebut tu. Dan monyet tersebut tu dia beritahu dekat si Wak Udi, mulai dari detik ini kamu gak bakalan keluar daripada sini. Dalam keadaan ketakutan tu, Wak Udi ni tanya balik dekat monyet tersebut tu, emangnya kenapa saya gak bisa keluar? Kata monyet yang pakai mahkota tu, kamu udah makan wang saya. Dalam mimpi tersebut tu, Wak Udi ni pun jadi confused lah. Yang monyet pakai mahkota ni apa yang dia maksudkan? Yang si Wak Udi ni makan duit apa? Tiba-tiba di sebalik kerusi monyet tersebut tu ada mengeluarkan cahaya. Cahaya dia putih terang benderang, sampaikan Wak Udi ni tak boleh nampak yang si monyet yang pakai mahkota tersebut tu. Bila dah pandangan tu semua jadi putih, rupa-rupanya Wak Udi ni sedang. Bila Wak Udi ni sedang, Wak Udi ni jadi heran. Di sekelilingi dia ni ada orang ramai-ramai baca Yasin. Wak Udi ni pun tanyalah dekat orang sekeliling dia ni, ini ada apa ini? Dalam masa yang sama juga Wak Udi ni nampak lah bini dia menangis, anak-anak dia menangis. Lepas tu mak mertua dan juga mak kepada si Wak Udi ni pun menangis. Adik-beradik si Wak Udi ni pun sama juga teriak. Abdul ni pun ada juga ketika kejadian tu. Di depan Wak Udi ni ada satu kiai. Kiai ni dia tolong tenangkanlah si Wak Udi ni. Dan kiai tu habaq dekat si Wak Udi, kamu ini Udi udah 3 hari nggak sadar diri. Dekat sini Wak Udi ni bukan kata confused lagi, dia ni dah tercengang. Lalu Wak Udi ni pun tanya dekat Pak Kiai, Pak Kiai, sebenarnya apa terjadi sama saya Pak Kiai? Daripada apa yang diceritakan oleh si Pak Kiai, orang lain mengesahkan si Wak Udi ni dah meninggal dunia. Sebab apa? Bila cek nadi, cek degupan jantung tu dah tak bergerak. Sedangkan si Pak Kiai ni dah tahu bahawasanya sebenarnya yang si Wak Udi ni masih hidup, cuma raga dia saja dibawa oleh siluman monyet tersebut. Pak Kiai ni tanya dekat si Wak Udi, kamu ada enggak lalui perkara-perkara yang aneh? Jadi Wak Udi ni pun dia cerita balik lah apa yang terjadi dalam mimpi dia tu. Dia masuk dalam gua tak ada penghujungnya lah. Lepas tu jumpa monyet tu lah, jumpa monyet macam ni lah. Dia cerita habis. Bila si Wak Udi ni dah habis dia punya cerita dia, maka si Pak Kiai ni tanya lagi sekali dekat si Wak Udi, sebelum ini ada enggak orang kasih ke kamu sepertinya wang atau barang-barang?
Dekat sini, Wak Udi ni dalam otak dia mula teringat pasal si Haji tersebut tu. Lalu Wak Udi ni pun beritahu lah dekat Kiai tersebut tu. Pak Kiai, saya ada menerima satu amplop warnanya coklat dari seorang haji. Di dalam amplop tersebut terisi 1 juta rupiah. Tapi Pak Kiai, dia bilang ke saya, itu bonus buat saya. Lalu, si Pak Kiai tu pun cakap balik dekat si Wak Udi, mana itu amplop? Bisa enggak saya mau lihat dulu itu amplop? Wak Udi ni pun dia bagi tahu dekat bini dia, okey, pergi ambil dekat sekian tu, sekian ni, sekian tu, sekian ni. Bini dia pun pergilah ambil. Keluar daripada bilik tu, dekat tangan bini si Wak Udi ni ada satu envelope color coklat. Dan bini Wak Udi ni pun serahlah envelope tersebut tu dekat si Pak Kiai. Lepas tu pula, Pak Kiai ni bagi tahu dekat bini si Wak Udi, suruh bawa keluar satu besen kecil, isi ayak sekali kat dalam besen kecil tersebut tu. Bini Wak Udi ni pun pergilah kat dapur, ambil besen kecil tu, isi ayak, lepas tu mai dekat si Pak Kiai tersebut tu. Bila dah ada besen kecil yang terisi dengan ayak, maka si Pak Kiai tu pun ambil lah duit dalam envelope tu. Pak Kiai tu dia letak di dalam besen tersebut tu. Tak sampai seminit lah, tiba-tiba ni dalam besen tersebut tu keluar asap. Walaupun asap tu tak adalah tebal, tapi semua orang yang ada di dalam rumah si Wak Udi tu semua nampak asap tersebut tu. Kata si Pak Kiai, ini kamu lihat ini Udi, kamu ini mau dijadikan tumbal. Wak Udi ni dia jadi lagi terkejut lah. Lepas tu Wak Udi tanya lagi dekat si Pak Kiai, Pak Kiai, maksud Pak Kiai itu Haji mau numbal saya? Pak Kiai tu pun bagi tahu lagi dekat si Wak Udi, iya, orang itu melakukan pesugihan siluman monyet. Makanya dia kasih kamu wang karena kamu itu adalah targetnya. Masa tu dalam hati si Wak Udi ni dia fikir macam mana tahu? Tak lama dah usia aku ni, tak lama dah. Tapi Pak Kiai tu ada habaq lagi dekat si Wak Udi. Udah tenang Udi, kamu itu untung aja baru guna 100,000. Kalau kamu guna habisin itu wang, saya agak bisa bantu lagi kamu. Tiba-tiba hati si Wak Udi ni pun dia rasa macam tenang lah. Sebab kata si Pak Kiai tu dia dapat tolong lagi si Wak Udi ni. Jadi Wak Udi ni pun tanya lagi dekat si Pak Kiai tu, sekarang gimana Pak Kiai? Saya ini gimana? Kata Pak Kiai tu, mulai detik ini kamu itu harus rajin solat. Dan sebelum Pak Kiai ni nak balik, Pak Kiai ni ada tanya dekat si Wak Udi, Udi, sekarang kamu bisa enggak ikhlas sama saya? Wang ini saya buat amal, tapi harusnya saya bersih dulu. Kata si Wak Udi, ya udah Pak Kiai, mending Pak Kiai saja yang uruskan. Daripada saya yang jadi wadalnya itu Haji, saya ikhlas kok Pak Kiai. Itulah kata terakhir si Wak Udi untuk si Pak Kiai tersebut tu. Lepas kejadian tu, Wak Udi ni pun dia rehat lah 3 hari. Lagipun semangat dia ni pun masih lemah. Lepas 3 hari kemudian, Wak Udi ni pun dah boleh lah beraktiviti seperti biasa. Lepak dengan kawan-kawan orang kampung dia. Lepas tu pergi masjid bila tiba waktu. Selang sebulan kemudian, Wak Udi ni dapat tahu bahawasanya Haji tersebut tu meninggal akibat kemalangan. Itu pun kawan Abdul sendirilah dia cerita dekat Abdul. Lepas tu Abdul ni pun ceritalah dekat si Wak Udi. Daripada apa yang si Abdul ni dengar lah daripada cerita orang, Haji tersebut tu dia memang kaya. Tapi sebelum tu, dia ni asal dia orang miskin. Memang orang tak ada apa-apa pun. Nak jadikan cerita, tiba-tiba mendadak kaya. Haji tersebut ni dia meniaga jual kain. Daripada apa yang si Abdul ni dengar lah, Wak Udi ni jadi tak sangka lah dengan Haji tersebut tu. Rupa-rupanya buat pesugihan siluman monyet. Okey, ni nasihat daripada Wak Udi sendirilah. Jangan disebabkan kita nak harta dunia, sanggup bersekutu dengan jin dan juga setan termasuklah iblis. Kalau boleh janganlah. Setiap rezeki datangnya daripada Allah. Rezeki Allah dah atok dah. Apa-apa hal nak sesuatu, nak berjaya dalam kerjaya kita ni, semuanya mintalah kepada Allah. Wak Udi ni sebenarnya dia ada banyak lagi cerita, tapi nantilah dia akan typing kalau dia rajin. Lepas tu dia hantarlah dekat aku. Nanti aku pun share lah dekat hampa semua. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.